Berbulut. Bang, tegangkan dulu bang. Takut dah, tak dah. Oh, jatuh. Jatuh. Hello semua, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini menu mama ialah ikan tilapia dan ikan susu goreng sambal cili api. Let's go. Mama masukkan cili akar dalam 16 batang ke dalam blender. Lepas tu mama masukkan 3 ulas bawang putih dan 4 biji bawang merah yang telah dikupas ke dalam blender. Lepas tu kita blender lah bahan-bahan ni. Jangan lupa masukkan sedikit air. Ikan yang kita dah basuh bersih-bersih tu, mama letakkan garam beserta serbuk kunyit. Kemudian mama gaulkan ikan tu dengan sekata biar semua pada bahagiannya terkena kunyit. Sebelum masukkan minyak, jangan lupa panaskan kuali terlebih dahulu. Masukkan minyak secukupnya saja untuk goreng ikan. Sebelum minyak masak tadi panas, mama masukkan 1 sudu garam. Mama kata petua orang dulu-dulu, kalau tak nak bagi kulit ikan yang kita goreng itu mengelupas dan melekat ke atas kuali. Mama mula menggoreng ikan yang telah disalut serbuk kunyit tadi. By the way, kat sini mama goreng ikan 2 kali. Agak dah garing je bahagian bawah, bolehlah terbalikkan ikan tu.
Bila ikan dah masak, kita angkat dan asingkan, dan kita masukkan lagi bahagian yang lain yang belum digoreng. Apabila semua ikan tadi dah digoreng, kita keluarkan minyak dan tinggalkan sedikit untuk menumis bahan yang kita telah blender tadi. Mama masukkan bahan tumis yang telah di blender tadi ke dalam kuali. Lepas tu Mama gaulkan bahan tumisan tadi supaya ia masak sekata. Lepas tu Mama masukkan bahan perasa secukupnya beserta air limau dalam setengah penutup botol kecil. Sementara menunggu bahan tumisan tadi masak, Mama potong bawang besar bulat-bulat. Mama cakap ia untuk menambah rasa dan mencantikkan masakan kita. Mama teruskan lagi menggaul-gaul bahan tumisan tadi. Apabila nampak cili api kita dah garing, masukkan bawang besar yang telah dipotong tadi, dan masukkan sekali ikan yang telah digoreng tadi. Kita bolak-balikkan ikan tu biar dia sebati dengan sambal cili api. Dah siap masakan Mama. Selamat mencuba.